Seorang lelaki ini mungkin baru sahaja mencipta satu penemuan yang berpotensi menyelamatkan jutaan nyawa manusia. Namun, apa yang dipilih oleh sebahagian internet untuk diperkatakan bukan kejayaannya, tetapi tanda lahir di wajahnya. Nama beliau ialah Dr. Mariano Barbacid. Berusia 76 tahun, seorang saintis Kanadi, Pusat Penyelidikan Kanser Kebangsaan Sepanyol. Baru-baru ini, beliau bersama pasukannya berjaya melakukan sesuatu yang selama puluhan tahun dianggap hampir mustahil. Mereka menemui kaedah yang menghapuskan sepenuhnya tumor kanser pankreas pada tikus. Lebih mengejutkan, tumor tersebut tidak kembali walaupun selepas lebih 200 hari rawatan dihentikan. Untuk kita faham betapa besarnya pencapaian ini, kanser pankreas ialah antara kanser paling mematikan di dunia. Kadar kelangsungan hidup 5 tahun hanya sekitar 12%. Kebanyakan pesakit tidak sempat dirawat kerana kanser ini sangat agresif, sukar dikesan pada peringkat awal dan cepat menjadi kebal terhadap rawatan sedia ada. Selama beberapa dekad, ramai saintis cuba mencari penawar. Ramai yang gagal. Dr. Barbacid tidak berhenti. Beliau memperoleh ijazah PhD pada tahun 1974, menjalani latihan di Institut Kanser Kebangsaan Amerika Syarikat. Dan pada tahun 1980-an, beliau menjadi individu yang mengasingkan onkogen manusia pertama. Satu penemuan yang membentuk asas biologi kanser moden. Namun apabila berita kejayaan ini tersebar bersama gambar beliau, sebahagian pengguna media sosial memilih untuk fokus kepada tanda lahir vaskular di wajahnya. Satu keadaan jinak yang telah beliau miliki sejak lahir. Muncul komen seperti, apa yang jadi pada muka dia? Dan, dia boleh rawat kanser, tapi tak boleh rawat muka sendiri. Sedangkan hakikatnya, lelaki ini telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk melawan kanser. Penyelidikannya mungkin suatu hari nanti akan menyelamatkan jutaan nyawa. Namun, bukannya penghargaan yang diterima, sebaliknya ejekan. Terima kasih Dr. Mariano Barbacid. Terima kasih kerana tidak pernah berputus asa terhadap salah satu kanser paling kejam di dunia. Terima kasih kerana membuktikan apa yang boleh berlaku apabila kebijaksanaan bertemu ketekunan. Kemanusiaan sangat memerlukan penemuan ini. Dan jika beginilah cara kita melayan mereka yang berjuang untuk kita, mungkin kitalah yang perlu bermuhasabah terlebih dahulu.